Lebih 100 kapal dan pesawat hilang dekat kawasan ni dan sebahagiannya tak pernah ditemui sampai hari ini. Bermuda Triangle ialah kawasan misteri di Lautan Atlantik yang terletak antara Florida, Bermuda dan Puerto Rico. Selama puluhan tahun, kawasan ini dikaitkan dengan kehilangan kapal dan pesawat secara tiba-tiba. Ada yang hilang tanpa sempat menghantar isyarat kecemasan. Antara kes paling terkenal ialah kehilangan 5 pesawat tentera Amerika pada tahun 1945. Semasa latihan biasa, juruterbang tiba-tiba melaporkan kompas mereka rosak dan tidak dapat menentukan arah. Beberapa minit kemudian, semua pesawat itu hilang dari radar. Pelbagai teori muncul untuk menjelaskan misteri ini. Ada yang percaya ia berpunca daripada cuaca ekstrim dan arus laut yang kuat. Ada juga yang mendakwa wujud gangguan magnetik atau fenomena yang masih belum difahami manusia. Sehingga hari ini, Bermuda Triangle masih menjadi antara misteri paling terkenal di dunia. Walaupun saintis mempunyai beberapa penjelasan logik, ramai masih tertanya-tanya, apa sebenarnya yang berlaku di tengah lautan itu?